Tiga pilihan yang ramai orang Malaysia ada. Kerja makan gaji, buka bisnes sendiri, atau direct sales. Ramai ada pendapat kuat tentang mana satu lebih baik. Tapi hari ini, saya nak bagi kamu fakta, bukan pendapat, fakta. Yang pertama, kerja makan gaji. Kelebihannya, pendapatan tetap. Tiada risiko modal, ada EPF, ada SOCSO. Kamu tahu berapa masuk setiap bulan. Ini ketenangan fikiran yang ada nilai. Kelemahannya, pendapatan ada had. Kamu tak boleh tiba-tiba dapat 2 kali ganda gaji. Masa kamu dimiliki oleh orang lain. 8 jam sehari, kamu bekerja untuk impian orang lain. Dan yang paling ramai tak sedar, kamu boleh dipecat pada bila-bila masa. Keselamatan yang kamu rasa tu sebenarnya bergantung kepada keputusan orang lain. Kedua, bisnes sendiri. Kelebihannya, pendapatan tiada had. Kamu yang tentukan harga, produk dan arah. Bila berjaya, hasilnya besar. Kelemahannya, modal diperlukan. Risiko tinggi. 70% bisnes baru gagal dalam 5 tahun pertama. Masa yang diperlukan untuk bina lama. Tekanan sangat tinggi. Kamu kena urus semua. Dari jualan, operasi, pekerja, akaun. Ramai yang buka bisnes fikir mereka akan ada lebih masa. Realitinya, mereka kerja lebih masa dari sebelumnya. Tapi dengan potensi yang jauh lebih besar. Ketiga, direct sales. Kelebihannya, modal rendah untuk mula. Sistem dan produk dah ada. Kamu hanya perlu jual. Boleh buat sambil kerja biasa. Kelemahannya, ramai yang gagal. Bukan sebab sistem tak bagus, tapi sebab mereka tak ada kemahiran jualan dan leadership. Dan reputasi industri ni, ramai yang dah ada pengalaman buruk. Jadi kamu kena kerja lebih keras untuk bina kepercayaan. Tapi bila kamu dah bina sistem yang betul, pendapatan pasif yang dihasilkan adalah sesuatu yang kerja makan gaji dan bisnes biasa susah nak capai. Jadi mana satu terbaik? Jawapan jujur bergantung kepada kamu. Kalau kamu nak keselamatan dan tak nak risiko, kerja makan gaji. Kalau kamu ada modal, idea dan sanggup tanggung risiko, bisnes sendiri. Kalau kamu nak mula dengan modal rendah dan ada mentor yang tunjukkan sistem, direct sales. Tiada satu betul atau salah. Yang salah adalah bila kamu pilih satu tapi tak komit sepenuhnya. You sekarang dalam kategori mana? Makan gaji, bisnes atau direct sales?